Ni adalah kasut X-Step 2000km 3.0. All around punya kasut daripada X-Step tapi masih ada nylon plate. Korang tahu tak sebelum ni ada perdebatan yang cakap X-Step One Piece 2.0 ni lebih sedap daripada 2000km 2.0 sebab dia lagi lembut walaupun ni kasut speed. That's why sebelum ni aku pilih X-Step One Piece 2.0 ni. Sekarang ni X-Step ada keluarkan 2000km 3.0 pula dengan insole foam yang lebih lembut ditambah pula dengan nylon plate untuk stability bukan untuk speed. So lepas ni bolehlah guna X-Step 2000km 3.0 ni saja sebab dia all around shoes. Nak slow boleh, nak laju boleh, nak santai-santai semua boleh. Dah lah selesa pakai kasut ni. Memang asal lagi stable sebab tapak dia ni lebih luas dan ada getah-getah yang sangat grip. Aku pakai sendiri memang selesa weh. Tak kira lah untuk laju atau santai-santai. Sebab insole dia memang lembut weh. Dia punya breathability memang best, tak panas. Sebab material depan ni mesh lubang-lubang, literally boleh nampak warna stokin aku time pakai kasut ni. Bahagian belakang and lidah atas kasut ni je yang cushioning dia tebal sikit. Tapi overall masih tak boleh lawan One Piece 2.0 punya mesh, lubang-lubang dia lagi besar-besar weh. 2000km 2.0 kalah dengan One Piece 2.0. Tapi upgraded version 3.0 ni, diorang cakap memang lagi power daripada One Piece 2.0 ni. Harga pun sangat berpatutan. Design dia aku cakap memang cantik-cantik weh. Dia nampak lebih aerodynamic, tapak dia lebih luas dan memang cantik gila weh. Kalau korang minat dengan X-Step ni, boleh beli dekat official store dia dekat Air Puchong. Ataupun kalau duduk jauh macam aku, boleh je beli daripada TikTok shop diorang, iaitu di mana aku dah letak dekat beg kuning kat bawah tu. So kalau berminat, dia tekan kat beg kuning tu.